Akhir sekali dia orang 3 hari itu dia orang dapat 420 juta. Itulah dia orang kata dia orang sudah dapat 100 lebih juta. Dia cakap okey, kamu orang punya kalau tidak kita penggiat industri pelancongan kita take over. Jadi private function. Cuma saya buat kesilapan, saya itu malam saya tidak umum. Ini tidak ada lagi jadi official dinner. Itulah kita punya Petroc tiada penghancuran. Anjuran daripada Tourism Malaysia. Cuma kita punya logo sana ada turis. Saya tahu itu masa Petroc sana dia orang kasih tunjuk di Facebook ada pun TikTok dia orang tunjuk itu saja. Tourism Malaysia ada Visi Malaysia 2026. Itu saja. Lain-lain power punya semua tidak keluar. Power punya industri player semua tidak keluar. Inilah kita dalam ini, saya sekali lagi saya tekan sini, itu dinner bukan rasmi. It's a private function. Itulah, oleh itu pengkeliling perkhidmatan 3/2003 tidak terpakai dan isu berkaitan minuman beralkohol tidak sepatut ditimbul. Saya pihak Motek sama Motek dengan penuh tanggungjawab dengan dazing menggesali sebarang kekeliruan atau salah faham yang menimbulkan ketidakselaan dalam kalangan rakyat. Sekali kesulitan yang timbul amat dikesali. Motek juga mengurangkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas nasihat, teguran membina dan sokongan berterusan terhadap usaha kementerian dalam mengesahkan industri pelancongan seni dan budaya negara. Sekian, terima kasih.